Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salam satu Malaysia. Saya bagi Senator Datuk Haji Abdul Rahman bin Bakar mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua umat Islam di negara ini dan di seluruh dunia. Saya juga mengalu-alukan umat bukan Islam untuk meraihkan hari kebesaran raya ini. Sebagai ahli bernegara, marilah kita sama-sama berdoa agar keamanan dan kesejahteraan negara terus dipelihara dan kekal abadi. Sebagai pengurusi Persatuan Penggiat Kebudayaan Malaysia Indonesia, saya mengharapkan hubungan baik antara kedua buah negara terus kekal abadi dan melihat masa depan dengan lebih positif lagi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan negara ini terus aman, makmur di bawah pemerintahan Kerajaan Barisan Nasional yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak. Semoga kemakmuran dan keselamatan negara terus kekal dan tertera. Tak lupa juga saya mengambil kesempatan ini untuk menjemput semua yang dengar yang ada di sini untuk ke rumah saya sebenarnya open house hari terbuka yang akan dibuat pada 17 hari bulan Ogos tahun 2013 hari Sabtu di E84 Teluk Kekedai, Pulau Terengganu, dan juga majlis perkahwinan anak saya Buani Aitiki dengan Jaja. Jangan lupa datanglah. Maaf zahir batin. Bye-bye. Assalamualaikum. Perjalanan jauh tak kurasa, kerana hatiku melonjak sama, ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata.